Hai, Assalamualaikum. Hari ni Nana nak buat ayam Korea. Senang je nak buat ayam Korea ni. Lepas tu sedap pula tu. Nak tahu cara macam mana nak buat? Jom kita mula. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 2 cawan tepung bestari, 10 ketul ayam yang jenis drumette tu. Lepas tu hampa sediakan 2 biji telur, 4 sudu besar cili giling, 2 sudu besar sos cili, 6 ulas bawang putih, 2 sudu besar madu, 2 sudu besar minyak bijan, 1 sudu besar gula, 2 cube mentega, 1 sudu besar cuka makan dan biji bijan. Okey, first kita nak sangai dulu biji bijan ni, bagi dia masak lah. Dah tukar jadi golden brown macam ni, kita boleh ketepikan. Sekarang kita sediakan dalam 10 ketul ayam drumette. Kita campurkan bersama dengan 2 biji telur. Hampa gaul lah, hampa salutkan ayam dengan telur tu bagi sebati, sebab kita nak salutkan dengan tepung. Okey, hampa ambil ayam tu, lepas tu hampa celupkan kat dalam tepung, hampa gaul-gaul, salutkan bagi dia bersalut semualah keseluruhan ayam tu dengan tepung. Hampa ulanglah step yang pertama tu sampailah habis ayam tu. Lepas tu kita ketepikan sebab kita nak goreng ayam ni jap lagi. Okey, sebelum hampa goreng, kita cincang dulu 6 ulas bawang putih. Okey, kita nak start goreng ayam. Hampa masukkan ayam, kemudian hampa gorenglah sampailah ayam tu masak luar dan dalam. Okey, sementara itu jangan lupa subscribe, like, komen dan share YouTube channel Geng Makan dan tekan loceng untuk sentiasa update dengan video baru kami. Bila ayam dah siap, hampa boleh angkat dan ketepikan. Next, kita nak buat sos Korea pula. Hampa masukkan sedikit minyak bersama dengan 2 ketul mentega. Hampa kacau-kacau bagi dia cair. Okey, lepas tu masukkan 6 ulas bawang putih yang dah dicincang tadi. Lagi banyak bawang putih sebenarnya lagi sangat sedap. Hampa kacau sampai bawang putih dah jadi golden brown macam tu. Kemudian masukkan 4 sudu cili giling. Kita kacau cili tu sampailah dia masak. Okey, bila dah masak macam ni, hampa masukkan dalam 2 sudu sos cili. Kacau-kacau bagi sebati. Lepas tu masukkan gula, masukkan cuka, masukkan minyak bijan, masukkan madu. Lepas tu kacau bagi dia dah sebati. Tak perlu sebut perasa ke apa. Bila dah masak macam ni, tutup api dan ketepikan bagi sos Korea ni sejuk. Bila dah sejuk, barulah masukkan ayam yang dah digoreng tadi. Sebab kita nak salutkan ayam tu bagi sekata lah, bagi ayam dengan sos tu dia bersalut sekata semua. Bila dah siap, jadilah macam ni dan taburkan dengan biji-bijian yang dah disangai tadi. Okey, selamat mencuba. Jangan lupa subscribe YouTube channel Geng Makan dan tekan loceng untuk sentiasa update dengan video baru kami. Bye.